Kita jaga tepi kain orang okey. Yang tak okey masuk dalam kain orang. Engkau korek-korek rahsia dia apa benda, kau skodeng dia siang malam, memang jumpalah benda tak elok. Jadi nasihatkan, jangan biar. Dia kalau contoh bukan minta berlaku. Kalau kampung kita, perumahan kita ada budak mengisap seorang, satu kampung bermasalah nanti. Jadi kalau dah nampak bibit tu ada, tengok dia bawa plastik gam kulu kilih, kena report dah. Beritahu ke ayah dia. Dia mula dengan gam, esok dia jadi benda lain pula. Kena mengadu. Nasihat menasihati. Wa iza atasa fahamidallah fasamidhu. Ini jarang orang buat. Hak sesama Islam. Kalau jiran tu bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, hendaklah engkau mendoakan dia. Contoh jiran tu tengah dia start kereta nak pergi office, dia bersin. Jom! Kita dengar, kita pun tengah pandai enjin juga. Alhamdulillah dia sebut. Kita kena doakan, yarhamkallah. Itu budaya hidup berjiran. Bersin pun didoakan. Yarhamkallah kalau laki-laki. Kalau perempuan, yarhamkillah. Kalau semua anak-anak dia semua sinus, resdung semua, cing pom macam kucing bersin. Cing. Yarhamkumullah. Ramai-ramai kita doakan. Mungkin tuan-tuan payah pula nak mengingat wazan kaki, kukum, mana satu ni ustaz. Boleh dia apa saja boleh sebut, sebenarnya sebut Allah yarham pun boleh. Dia yarhamkallah dengan Allah yarham tu sama je. Dia subjek predikat je, tapi ngeri lah. Allah yarham baru bersin. Mengerikan lah sikit. Kalau fahamidallah Nabi sebut, kalau dia tak cakap alhamdulillah tak perlu.